Zaman sekarang, ramai yang fikir wanita Islam ni pasif dan lemah. Tapi, mari kita tengok Ummu Sulaim. Hati dan pemikirannya lebih tajam dari senjata. Ramainya wanita zaman Rasulullah dikenang kerana kelembutan. Tapi, ada juga yang dikenang disebabkan keberanian yang luar biasa. Salah seorangnya adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim masuk Islam sejak awal lagi. Beliau adalah ibu kepada Anas bin Malik dan beliau jugalah yang menyuruh Anas berdamping dan menjadi pembantu Rasulullah. Ketika tersebarnya Ummu Sulaim menjadi janda, ramai lelaki yang ingin berkahwin dengan. Salah satunya adalah Abu Talha. Ummu Sulaim meletakkan syarat. Beliau berkata, Islam kau itu mahar aku. Maka Abu Talha bersetuju masuk Islam dan kemudiannya menjadi pejuang Islam. Tapi yang paling luar biasa sekali ialah semasa perang Hunain. Ketika tu 12,000 tentera Muslim berlawan dengan 20,000 tentera musyrikin. Ummu Sulaim pun ikut sama turun ke medan perang dan dalam kain dia menyorokkan sebilah pisau kecil. Maka Rasulullah bertanya, untuk apa pisau ni? Dan kemudiannya Ummu Sulaim menjawab dengan tenang, kalau tentera musyrik datang dekat denganku, aku akan tikam dia. Beliau bukan sekadar isteri, bukan sekadar ibu, beliau juga ialah murabiah dan mujahidah. Zaman sekarang, ramai yang fikir wanita Islam ni pasif dan lemah. Tapi, mari kita tengok Ummu Sulaim. Hati dan pemikirannya lebih tajam dari senjata selepas perang Uhud.